Sebab ni. Aduh, Atok dapat surat. Mana baca? Ni. Atok kena saman. Naik motor. Naik motor ni. Kena saman ni, tengok ni, nampak ni. Nampak? Kelajuan 91 km per jam. Bukan 19, 91. Kawasan Terong Menora. Aduh, tak apalah. First time kena saman ni naik motor. Ya, tengok kat surat apa tadi. Tapi macam mana pun, yes. Okay. Kan. Assalamualaikum guys. Okay, just nak maklum lah. Ni 125. Kalau campur dah berapa file dah? Dah berapa Okay, ini dah jauh lah. Jalan ni sangat jauh lah. Satu Malaysia lah saya ingat. Sampai ke Tanjung Piai, selatan Semenanjung, sampai ke utara. Selatan Thailand. Okay. Ni Penang, Ipoh, JB, Mari. Ni Terengganu. Semua so far tak ada masalah. Cuma tu je lah. Kalau kat highway tu ramai lah yang pin-pin, yang horn, ambil video, swipe kenal. Kadang kita tak kenal pun, tapi jentera ni lah yang menyebabkan orang lebih kenal. Sebab dulu masa bujang pun tak pernah store motor pun. Kali ni restore, video saja kan, sebelum ni ada tengok kan. Gosok pak, jangan tak gosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good mornings everybody. Memang barai ya, satu surat sampai jadi. Kata komen taklah pandai, tapi boleh lah buat sendiri punya, insyaAllah. Alhamdulillah lah. Yang penting motor dengar cakap owner. Okay. Ini pun restore juga, tapi video tak sempat nak ambil. Tapi saya buat sendiri. Dapat motor ni, adakah kebanyakannya refurbish, repaint ataupun macam mana? Ini barang banyak baru bang. Ni baru. Dua betul ni baru. Baru betul-betul baru. Baru. New all stock. NOS NOS lah. NOS, RIP-NOS. Lagi apa? Tank. Oh, rim ni bukan polish balik? Bukan. Depan saja NOS lah. Belakang diberi apa lagi ya. Pasal nak dapat pun susah. Betul. NOS. Ini saya bawa balik ni. Sofa. Ni pun NOS. Kanan kiri. Ni dia punya, ni pun kamu kunci dia pun NOS. Sofa dia dah baru lah. Puas hati. Sebab benda kat depan ni dia kena nampak baru lah. Baru kita feel naik. Kita try tu nampak seronok. Okay, saya akan cerita sedikit tentang Kawasaki AR125. Jangan sebenarnya dua-dua ni saya restore semula. Dua-dua ni MBX dengan AR125 ni saya memang restore semula. Cuma yang ni saya tak sempat. Ada ambil video, ambil foto, tapi handphone dah masuk air, tak dapat nak diselamatkan. Sport rim dia je lah. Dari Zack memang kenal sport rim je lah. Tapi motor yang actual dia adalah motor ni lah. So dia sangat limited. Saya rasa yang on the road pun, masa event 125 semalam ni kat Bagan Lalang pun 14 biji lah. 14 biji je yang 125. MBX ada ramai sikit lah. Ini limited. Dan banyak condition yang tak berapa okey, so dia orang malas nak bawa, takut rosak kan. So saya punya alhamdulillah lah, motor saya ni dia dengar cakap owner selamat pergi, selamat lagi. Itu je saya nak.
Kan kalau kita problem kan misalkan dengan kawan pula, towing lah, tolak lah, bagai. Saya pernah ride solo. Ini senang tau nak motor dah kita nak ride solo ni bukan senang. Kalau tak confident level yang tinggi, dia pun laut. Part ni semua original part. Kalau cerita pasal motor AR125 ni, tak ada yang copy. Copy orang, kalau ada pun mungkin itu overseas punya. Tapi harga memang susah nak dapat. Tapi part ni memang original. Ni baru ni, saya dapat baru ni. Saya dapat mouse. Ni je binatang. Sebab saya dekat 200 je. Yang lama saya trade in lah, remember. Itu ni bang, meter. Meter ni NOS. Saya dapat 000. So baru, kita baru. Macam keluar kedai lah. Masal kebetulan ada orang nak jual, saya beli kan. Tapi kalau part nak cari yang spare part, memang kena order dekat overseas lah. Okay guys, ini model tahun 85. Tahun 85. Ini tahun 83. 84, sorry. Ini tahun 89. Yang hujung tu motor apa, Wakman? Ini PZR 125. Ini Yamaha. Ini kawan kasih. Kawasaki lah. Orang panggil kawan kasih. Ini Honda. Ini agak ada duku lah sekali-sekala. Tapi pun limited juga. Pasal ini model semua model import. Datang daripada Jepun sana dalam kotak. Turun dekat port tu, turun dekat pelabuhan tu dalam kotak. Dia tak buat dekat Shah Alam, bukan. Batu Tiga ke, tak ada. Kilang dia dekat Osaka, Yokohama. So datang sini memang dah siap. So QC apa semua memang terbaik lah. So far. Itu hari ada admin buat video Wakman. Dia kata yang tu RZ, yang ni RZ. Ni kalau tanya budak-budak sekarang ni, rasanya dia akan tahu ni RZ kan. RZ. Ini RZ kot. Ini RZ daripada kawan kasih. Ini Honda RZ. Salah Salah. RZ tu kilang ni kat Shah Alam. Semalam ada RZ member pergi. RZ tu banyak sangat. Saya dulu pakai 4 biji RZ. Tahun 92 saya last pakai RZ. Saya dah tak pakai dah RZ. Saya main 125 lah. Tapi dia ada coolant lah. So advantage dia ada coolant. So coolant ni dia penyejuk cecair. So penyejuk cecair ni lebih selamat lah kalau tak long distance. So saya lebih so far pun masing-masing minat, masing-masing sedap. Dan kat belakang dalam tu, event 125 tu kuning mana satu nak pakai kan, yelah semua 125 tapi kita bawa yang limited lah. Ni yang ni bapak limited. Jadi Wakman bawa AR? Ya, saya kira kalau saya tak datang 13 biji je, tapi saya datang jadi 14 lah. Oh, cukup korum lah. Cukup tak cukup, itulah yang paling banyak. Setakat ni event 7 biji. Kan Kawasaki punya event ni ramai lah AR, banyak kan. Tapi 4 biji je. Aduh, banyak kan. Mungkin orang motor tak cun, dia orang tak bawa. Saya punya pun boleh lah. Kan. Tapi tak laju lah, maintain lah. Tinggal cakap tidak bayar. Support video Wakman MBX. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Bye.